saya nak nasihat 2-3 benda. Satu, apabila hari kematian kita, pada hari kematian kita, kita didoakan. Hadis Nabi, hadis sahih, lebih daripada 70 orang-orang saleh. Sekiranya pada hari kematian kita ramai yang mai itu adalah orang-orang saleh, maka sekiranya 70 tadi dimakbulkan oleh Allah, diangkat azab kubur daripada kita. Maka saya nak nasihatkan pada saya dan kita semua, banyakkan kawan kita, kenalan kita, tok-tok guru dan orang soleh. Contoh bila tengok pada hari kematian seorang tentera, siapa yang main banyak pada hari kematian dia? Tentera. Ni saya bukan nak kata kat tentera, saya nak buat contoh. Ni yang saya tengok dengan mata saya. Pada hari kematian seorang jururawat, 50% daripada yang main tu siapa? Jururawat lah. Saya nak bagi tuan-tuan faham. Pada hari kematian orang yang geng motorbike rosak, pada hari kematian dia, tuan-tuan boleh tengok berapa puluh biji, 5-60 biji motor-motor besar yang mai ziarah. Saya nak abang macam ni. Bukan saya nak abang kata pekerjaan ni baik, pekerjaan ni tak baik, bukan. Saya nak abang dengan siapa kita berkawan waktu kita hidup, mereka ni lah yang paling ramai yang akan memenuhkan kawasan perkuburan kita pada hari kematian kita.